Pernah tak anda rasa pening kepala masa tengah scroll laman web tempahan hotel? Nampak macam-macam nama bilik. Ada Superior, Deluxe, Premier. Tapi bila tengok gambar, macam sama je semua. Jadi macam mana kita nak tahu mana satu yang paling berbaloi? Jangan risau. Hari ini kita akan kupas semua istilah ni supaya lain kali anda boleh menempah macam seorang yang pro. Inilah dia soalan cepu masnya kan? Betul ke Deluxe tu lagi hebat dari Superior? Dan apa pula beza Premier dengan Suite? Adakah semua ni cuma taktik pemasaran? Ataupun memang ada perbezaan yang ketara di sebalik nama-nama gah ni? Jom kita siasat sama-sama. Okey, cuba tengok ni. Sekali pandang, dua-dua bilik ni nampak selesa kan? Cantik. Tapi, satu dilabel sebagai Superior, satu lagi Deluxe. Harga pun dah tentu lain. Jadi, macam mana kita nak buat pilihan yang paling bijak tanpa rasa tertipu? Mari kita pecahkan satu persatu. Okey, ini plan kita. Mula-mula, kita akan panjat tangga bilik hotel dari yang paling asas sampailah yang paling premium. Lepas tu, kita akan tengok pula bilik-bilik yang direka khas untuk keluarga dan juga kalau anda travel dengan kawan-kawan. Seterusnya, kita akan selami bilik untuk tujuan khas macam untuk kerja atau untuk kemewahan melampau. Dan akhir sekali, yang paling penting, kita akan kenal pasti anda ni jenis tetamu yang macam mana. Jom kita mulakan. Anggap saja jenis-jenis bilik hotel ni macam sebuah tangga. Kita akan mula dari anak tangga yang paling bawah sekali, iaitu bilik yang paling asas dan kita akan naik perlahan-lahan. Sambil kita naik tu, kita akan tengok macam mana setiap tingkat menawarkan lebih banyak ruang, lebih banyak kemudahan dan sudah tentulah harga yang lebih tinggi. Baik, di tapak tangga, kita ada bilik standard. Ia sangat straightforward. Ada katil yang selesa, ada bilik air, cukup untuk anda berehat dan tidur lena. Naik satu anak tangga, kita jumpa bilik superior. Apa yang buat dia superior sangat? Selalunya, ia lebih luas sikit. Mungkin anda akan dapat pemandangan yang lebih cantik dari tingkap atau ada bonus kecil macam tak mandi. Nampak tak bezanya? Bilik standard di sebelah kiri tu memang nampak selesa, tak ada masalah. Tapi, bilik superior di kanan tu, nampak kan? Terasa lebih lapang, ada ruang sikit nak bergerak. Peningkatan yang nampak kecil macam ni lah yang kadang-kadang boleh buat percutian anda rasa lebih istimewa. Dan semestinya, harga pun ada beza. Kalau kita tengok secara purata di Malaysia, bilik standard mungkin sekitar RM318, manakala superior pula naik sikit ke RM378. Jadi, dengan beza lebih kurang RM60 tu, anda kena tanya diri sendiri, berbaloi tak ruang dan pemandangan ekstra tu untuk percutian anda kali ni? Okey, jom kita panjat lagi tinggi. Sekarang kita ada Deluxe dan Premium. Bilik Deluxe ni satu peningkatan yang lebih jelas, ruang lagi besar, perabot mungkin guna bahan yang lebih premium. Tapi kalau anda nak rasa betul-betul macam VIP, bilik Premium lah jawapannya. Bayangkan hiasan dalaman yang lebih elegan, mungkin ada mesin kopi Nespresso atau bar mini yang lebih lengkap. Ia lebih kepada perincian-perincian kecil yang mewah tu. Beza dia memang ketara kan? Bilik Deluxe di kiri tu nampak sangat selesa. Tapi, bilik Premier di kanan tu, aura dia lain macam sikit. Perabot dia lebih bergaya. Mungkin ada karya seni kat dinding dan susun atur dia terasa lebih eksklusif. Inilah bezanya antara sebuah penginapan yang selesa dengan sebuah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Okey, jom kita beralih sekejap dari tangga kemewahan tu. Macam mana pula kalau anda bercuti dengan kawan-kawan atau bawa satu keluarga? Jangan risau, hotel pun ada sediakan bilik yang memang direka khas untuk kumpulan yang lebih besar. Nah, ini bilik triple. Macam namanya, ia direka khas untuk 3 orang. Biasanya, ia akan ada 3 katil bujang ataupun 1 katil saiz king dan 1 katil bujang. Ini memang pilihan yang sangat praktikal bila anda travel bertiga. Kalau anda datang dengan anak-anak pula, carilah bilik keluarga atau family room. Ia bukan sekadar ada katil tambahan tau. Yang paling penting, ruang lantainya lebih luas. Jadi anak-anak ada tempat nak bermain sikit dan semua orang ada ruang peribadi tanpa rasa sesak. Sekarang, kita masuk pula kategori bilik untuk keperluan yang sangat spesifik. Ia bukan lagi soal berapa ramai orang yang boleh tidur, tapi lebih kepada fungsi bilik itu sendiri. Sama ada untuk siapkan kerja atau untuk merasai pengalaman mewah yang paling tinggi. Ini dia bilik eksekutif. Ia dibina khas untuk mereka yang outstation atas urusan kerja. Selain daripada meja kerja yang lebih besar dan selesa, perk utama dia selalunya ialah akses ke executive lounge. Dekat lounge tu, anda boleh dapat sarapan percuma, minum petang dan yang paling best, suasana yang tenang untuk siapkan kerja. Dan akhirnya, di puncak tangga hierarki hotel, kita ada suite. Apa ciri utama yang membezakan suite? Jawapannya satu, ruang tamu yang berasingan sepenuhnya dari bilik tidur. Ini bukan lagi sekadar sebuah bilik. Ia dah macam apartmen mini pribadi anda di dalam hotel.
Ia memberikan privasi dan kemewahan yang maksimum. Okey, kita dah kenal semua jenis bilik. Hebat. Sekarang, jom kita kenali pula jenis-jenis tetamu. Sebab setiap orang ada gaya dan keperluan melancong yang berbeza. Cuba teka, anda ni tergolong dalam kategori yang mana satu? Pertama sekali, kita ada Free Independent Traveller atau nama singkatannya FIT. Inilah geng-geng backpackers atau sesiapa saja yang suka rancang percutian sendiri dari A sampai Z. Mereka tak ikut pakej pelancongan dan lebih sukakan kebebasan untuk meneroka ikut rentak sendiri. Kemudian, kita ada tetamu korporat. Mereka ni datang untuk kerja, bukan untuk bercuti. Jadi, apa yang paling penting untuk mereka? Kecekapan, Wi-Fi mesti laju, proses check-in kena pantas dan yang paling penting, mesti ada ruang yang selesa untuk buka laptop dan siapkan kerja. Bagi mereka, masa itu emas. Jadual ni merumuskan semuanya dengan mudah. Setiap jenis tetamu ada keutamaan yang berbeza. Contohnya, tetamu corporate, mereka utamakan kecekapan. Manakala pelancong yang tempah melalui online travel agent atau OTA macam Agoda, mereka lebih fokus pada perbandingan harga. Jadi, bila anda tahu anda jenis pelancong yang mana, lebih senang nak cari bilik yang betul-betul kena dengan jiwa. Jadi, sekarang kita dah ada semua kepingan puzzle di tangan, kita dah tahu jenis bilik, kita pun dah tahu jenis tetamu. Jom kita cantumkan kedua-duanya. Inilah kunci sebenar untuk mendapatkan percutian yang sempurna. Secara ringkasnya, ini padanan yang paling ideal. Kalau anda pergi atas urusan kerja, bilik eksekutif adalah pilihan terbaik. Kalau bercuti dengan keluarga, carilah bilik keluarga. Kalau anda seorang fit yang inginkan kemewahan, tempahlah suite. Dan kalau anda travel dengan bajet, bilik standard pun dah lebih dari cukup selesa. Kuncinya ialah padankan bilik dengan tujuan perjalanan anda. Jadi, cuba fikirkan tentang percutian anda yang akan datang. Lepas anda dah tahu semua ni, apa agaknya keutamaan anda? Adakah ruang yang luas? Pemandangan yang indah dari tingkap? Atau kemudahan untuk bekerja? Apapun pilihan anda, yang penting sekarang anda dah ada ilmu untuk menempah dengan lebih yakin dan lebih bijak. Selamat bercuti!